Assalamualaikum. Okey, selamat datang ke Yuska Kazis. Okey, hari ni saya nak review beberapa kereta yang kita jual kat sini. Kereta pertama saya nak review ni adalah kereta Honda HR-V spek V. V ni maknanya spek yang paling premium. Okey, kita dah letakkan body kit modulo, kita dah cat semua balik. Sebelum ni ada calar-calar sikit, tapi tak apa, kita cat bagi semua, bagi nampak cantik balik. Ini bahagian belakang dia, semua tak ada apa-apa, kereta cantik, tak ada accident, semua tak ada langgar, kereta elok lagi. Okay, ni bahagian belakang dia, tengok dia ada lain sikit, bumper kita guna yang model HR-V modulo. Kalau nak tahu, model HR-V ni adalah model SUV compact yang sangat popular dekat Malaysia. Jadi bahagian dalaman dia, okay, kalau anda nak tahu, kereta ni dilengkapi dengan 6 airbag. Okay, dia dah siap, ada teknologi yang terbaru, adalah electric parking brake, ada brake hold. Okay, dalaman sangat luas. Okay, dalaman pun cantik lagi untuk model ni. Ada touchscreen, audio player dengan reverse camera. Kalau nak tahu, harga asal Honda jual sebelum ni adalah sebanyak 120,000. Sekarang ni kita nak jual harga murah-murah je. Ni bahagian belakang dia masih cantik lagi kereta ni. Okay, masih berkilat, dalam masih elok lagi seperti yang anda lihat. Untuk customer YouTube, kita nak jual kereta ni dengan harga 48,000 saja, siap dengan tukar nama. Okay, kalau korang minat, korang boleh screenshot, sebabnya kalau kereta ni kita jual di kedai, harga dia lebih tinggi sikit. Untuk loan bulanan hanya RM760 selama 6 tahun. Okay, yang ini adalah kereta Toyota Vios tahun 2008 spek J. Okay, seperti yang anda lihat, kita dah cat balik kereta ni. Okay, kita dah masukkan body kit, lampu kita tukar yang jenis smoke punya. Okay, tahun 2008. Okay, kita tengok dia punya bahagian tepi, rim dia, tayar masih elok lagi. Okay, yang ni kalau berminat, beli terus pakai je, tak payah nak buat apa-apa. Okay, kita dah ready kan puspakom semua, jadi datang, thumbprint, bayar cash, terus boleh jalan je. Harga promosi kita nak jual kepada penonton-penonton di YouTube sana adalah sebanyak 22,000 saja. Harga dah termasuk dengan tukar nama. Kalau ada sesiapa yang berminat, screenshot video ni. Okay, nanti boleh jumpa kita. Kita akan bagi harga yang promo ni. Okay, ni bahagian dalaman dia. Okay, dalaman masih kemas lagi. Kita tengok dalaman semua bersih. Okay, seat semua cantik lagi. Condition okay. Aircon running. Dia punya audio player semua elok lagi. Meter semua okay. Kita tengok bahagian belakang pula. Di belakang tengok dalaman masih lagi cantik. Okay, tak ada koyak. Cushion masih bersih lagi. Okay, kalau ada berminat boleh screenshot. Okay, harga. Okay, dan boleh contact kami. Kereta ni dah ready untuk di-register. So anytime boleh datang, boleh register terus. Tapi kereta ni kita jual dengan cash saja. So yang ni tak boleh loan. Kalau korang minat yang Toyota Vios, kita pun ada yang loannya, tapi tahun yang baru sikit, nanti boleh contact kami. Okay, ni Toyota Vios J tahun 2008, dah upgrade body kit, cat sekali. Okay, ni saya nak bagi review satu lagi, kereta Saga New Gen 4.3 Premium Auto tahun 2020. Okay, kereta ni boleh buat loan lagi. Okay, loan dia kita bagi offer harga ni, kalau cash 23,800 siap tukar nama. Okay, harga loan 26,800. Kalau korang dokumen okay, nama cantik, boleh buat full loan dekat bank. So bulanan dia 330 saja. Okay, bulanan 330 untuk 9 tahun. Korang dah dapat kereta 1.3 Premium Auto tahun 2020 ni. Okay, kereta ni memang tak perlu nak buat apa. Okay, dalaman dia semua masih cantik lagi. Okay, kalau korang tengok dalaman dia punya door trim semua bersih lagi. Dia punya steering elok, tak ada koyak. Okay, dia punya player semua boleh pakai. Seat semua cantik.
tak ada koyak, cushion semua elok, tak kotor. Okay, yang ni boleh buat loan selama 9 tahun maksimum. Kalau korang nak 7 tahun pun boleh, 6 tahun pun boleh, nak beli cash pun boleh. Harga cash kita jual 23,800 siap dengan tukar nama. Okay, kalau korang tengok sendiri dalaman dia, tengok memang bersih. Okay, cushion tak ada koyak. Siapa nak kereta yang bajet-bajet, handling sedap, okay, ni adalah Proton Saga 1.3 premium. Okay, dalaman pun nampak premium juga. Okay, ada siapa berminat boleh screenshot video ni, okay, dan boleh contact kami. Okay, kami bagi harga special punya. Okay, ni untuk Proton Saga 1.3 Auto Premium. Untuk loan bulanan 330 selama 9 tahun. Okay, yang ni kereta Honda Civic. Sesiapa yang mencari Civic 2.0 yang standard, kilang punya, tak ada buat apa-apa. Okay, ni saya ada sebiji, memang tak ada buat apa-apa, tak payah. Maknanya kereta ni belum ada apa-apa modifikasi lagi. Okay, masih lagi stock punya kereta. Okay, tapi dia dah cuma dia upgrade yang original modulo body kit. Okay, seperti anda lihat, okay, ni lampu belakang dia ni model facelift tahun 2011. Lampu belakang dia lain sikit. Okay, ni bahagian tepi, color pun masih lagi original. Okay, kita tak ada touch up, tak ada apa. Kita beli kereta ni dengan kondisi dia macam ni, rim semua original lagi. Kita tengok bahagian dalaman dia. Okay, dalaman dia door trim, so dia dah wrap dengan leather. Okay, dalaman pun masih lagi standard. Tengok steering masih lagi cantik. Okay, seat semua okey, tak ada koyak. Okay, kalau korang nak tahu, ni kereta tahun 2011, engine 2.0. Okay, standard, tak ada apa-apa modified. Kalau nak cari yang jenis kereta yang standard lagi, boleh. Yang ni kita ada tahun 2011 punya. Kita jual dengan harga sebanyak 36,000 siap dengan tukar nama. Berminat boleh screenshot harga yang dipaparkan di skrin. Okay, contact kita orang akan uruskan segala pendaftaran tukar nama semua. Okay, ni bahagian dia punya dashboard. Ada yang nak cari kereta yang jenis sport sedan, okay, Honda Civic ni memang sangat sesuai. Okay, memang ada jual lebih murah, tapi tu tahun yang lebih lama. Ni tahun baru sikit, tahun 2011, model facelift. Okay, so dia memang ada beza sikit. Ini Civic 2.0 2011. Okay, kita jual dengan harga 36,000 saja. Okay, satu lagi kita ada kereta Suprema. Okay, ni orang cakap kereta ni handling dia memang mantap. Okay, ni dihasilkan oleh kereta Proton, handling by Lotus. Okay, kereta ni masih lagi cantik lagi. Kalau korang tengok daripada luaran, memang tak ada cala apa. Dia dah cat baru lah balik kereta ni. Okay, shining, kita gunakan cat yang quality juga. So ni model Suprema S 1.6 auto. Harga cash kita jual 22,000 siap dengan tukar nama. Okay, kalau korang nak buat loan juga, boleh juga kereta ni. Kita loan bulanan lebih kurang dalam RM450 untuk 6 tahun. Tapi kena ada down payment sikit lah untuk kereta ni. Jom kita tengok bahagian dalam kereta ni. Tengok door trim dia masih elok lagi. Okay, steering tak ada koyak. Okay, boleh tengok dia ada audio player dengan touchscreen. Okay, seat dia guna fabric, tak ada koyak. Okay, kereta ni kalau bawa memang mantap lah. Dia punya handling, dia punya power dia, Proton buat memang terbaik juga lah. Okay, cuma harga dia dah murah dah sekarang. Okay, kita jual kereta ni dengan harga 22,000 saja cash on the road. Kalau nak buat loan pun boleh. So bulanan 400.5 selama 6 tahun. Ini bahagian dashboard dia. So boleh tengok sendiri. Memang cantik lagi. Luaran pun elok lagi. So beli terus pakai je kereta ni. Okay, dengan bulanan 450 selama 6 tahun, korang dah boleh dapat kereta Suprema S 1.6 auto ni. Okay, body kit semua siap ada dah. Kereta pun cantik. Okay, memang mantap yang ni. Okay, satu lagi kita ada kereta ni Pro 2 Azia.
Model Azia 1.0 G spec tahun 2016. Okay, untuk penonton YouTube, kalau nak beli kereta ni, kita jual dengan harga offer 22,800 siap dengan tukar nama. Okay, ini dia punya chart semua masih standard, kita tak ada buat apa-apa. Okay, kondisi dia pun elok lagi, tak ada accident ke apa. Okay, tayar pun bunga masih cantik lagi. Okay, ni pun pakai beli terus pakai je, tak perlu nak buat apa-apa. Okay, kalau nak buat loan pun boleh kereta ni. Okay, bulanan dia 389 lebih kurang, pinjaman selama 6 tahun. Okay, 6 tahun 389. Okay, anda boleh tengok bahagian dalam, door trim, seat cantik lagi, steering pun elok lagi. Okay, audio player, aircon semua elok lagi. Okay, ni kereta Azia 1.0 G spec. Okay, boleh loan lagi, nak beli cash pun boleh. So cash kita jual dengan harga 22,800. Ini bahagian belakang, kita tengok lagi, tengok dia punya seat belakang kemas lagi. Memang cantik lah, siapa nak pakai untuk buat second car ataupun first car, nak buat pergi kerja, nak hantar anak, memang sesuai sangat kereta ni. Inilah dia model Azia 1.0 G spec auto tahun 2016. Pada yang berminat untuk kereta Azia ni, okay, boleh screenshot dan kontak kami di Kazis. Itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton sampai habis video ni. Okay, semoga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.